Di luar sana, ada tak bisnes yang boleh mula dengan modal kecil, berpotensi untuk untung besar dan khas untuk ibu rumah tangga? Ada tak? Soalan ini soalan yang biasa ibu yang tinggal kat rumah, mereka jaga anak kan. Mereka pun nak cari macam mana nak jana sumber pendapatan yang boleh bantu keluarga kan. Jadi untuk ibu rumah tangga, ada tak bisnes seperti itu? Modal yang kecil, untung yang besar. Tentunya ada. Izinkan saya berkongsi. Nama saya Will. Saya ada satu website panggil mamilin.com. Mami Lin tu isteri saya lah. Jadi isteri saya 8 tahun lepas, dia pun di dalam situasi yang sama. Dia tinggal kat rumah, dia nak buat bisnes, tapi tak tahu nak buat bisnes apa. Jadi dia pun pergi online cari. Dia modal kecil, tapi dia ada inspirasi nak dapatkan pulangan yang besar. Okay? Jadi dia pun pergi online cari. Dapat jumpa satu peluang perniagaan. Jadi masa itu saya pun tak berapa percaya dengan bisnes tersebut. Saya ingat tu bisnes yang biasa-biasa ajalah. Tapi setelah saya meneliti bisnes tersebut, memang unik. Memang hebat lah. Pada masa itu saya nampak produk tu agak unik. Agak produk dari Jepun tau. Bukan produk-produk yang biasa. Tapi kita tak ada modal macam mana? Nasib baik yang syarikat yang bawa masuk produk tu dari Jepun, mereka ada sediakan satu platform peluang perniagaan untuk mereka yang sudi buat bisnes tersebut. Jadi apa yang kita buat pada masa itu, jadi kita pun dengan modal yang kecil, kita mula bisnes. Kita pun partner lah dekat syarikat tersebut. Syarikat tersebut adalah satu syarikat yang berlesen, memang sah. Dia ada pejabat yang besar di Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Jadi produk tu agak unik. Jadi pasal tu kita pun mulalah seorang suri rumah dengan isteri saya, dia housewife kan, suri rumah. Jadi kita berdua pun suami isteri, kita pun buat bisnes. Bisnes, langkah yang paling penting yang kita buat adalah cari customer. Setiap bisnes ada produk, bila kita jual produk tentunya ada pelanggan kan, customer. Macam mana nak cari customer? Masa itu kita guna online lah, media sosial, kita guna app, guna WhatsApp untuk berkomunikasi dengan pelanggan. Dengan modal yang kecil, kita pun dapat memang boleh jual produk tu. Itu produk yang agak unik lah, produk dari Jepun kan. Memang berkualiti, memang tak ada competition lah, tak ada saingan. Jadi untungnya pun agak bagus. Bisnes pun agak lumayan. Tentunya dia memerlukan masa untuk bina bisnes tersebut. Tapi setelah 2 tahun, saya dan isteri saya, kita berkecimpung dalam bisnes tersebut. Saya dapat bersara dengan awal. Saya bersara awal lah. Saya letak surat resign. Jadi saya pun full time, sepenuh masa dengan isteri saya buat bisnes ini. Jadi kalau anda seorang suri rumah tangga dan anda pun bercita-cita nak mulakan bisnes anda sendiri, tapi modal anda tak banyak, apa yang anda boleh buat? Inilah yang saya nak berkongsi, peluang perniagaan yang saya dan isteri saya sedang buat sekarang. Itulah mungkin satu peluang untuk anda dan sekeluarga. Alright. Jadi kalau anda berminat nak tahu lebih lanjut apa yang saya dengan isteri saya yang bisnes yang kita sedang buat, anda boleh pergi ke website kami di mamilin.com. Di dalam website tersebut ada link untuk menghubungi kami di WhatsApp. Dari situ kita boleh berkongsi info dengan lebih lanjut. Alright. Jadi sampai sini saja perkongsian saya. Sampai kita jumpa lagi. Bye-bye.